Bagaimana cara menyebut berus maskara dalam bahasa Inggeris? A. Hairbrush. B. Toothbrush. C. Mascara wand. D. Paintbrush. Jawapan yang betul ialah pilihan C. Mascara wand. Bagaimana cara menyebut botol pengilat kuku dalam bahasa Inggeris? A. Nail polish bottle. B. Perfume bottle. C. Shampoo bottle. D. Water bottle. Jawapan yang betul ialah pilihan A. Nail polish bottle. Bagaimana cara menyebut permaidani dalam bahasa Inggeris? A. Blanket. B. Rug. C. Doormat. D. Tapestry. Jawapan yang betul ialah pilihan B. Rug.